Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Pertamanya tuan-puan, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Tuan Fairul selaku MC kita pada malam ni. Seterusnya tuan-puan, kita ucapkan terima kasih kepada HOB Branch Kuala Terengganu Puan Syafiqah yang mempermudahkan kita untuk adakan seminar pada malam ni dekat sini. Seterusnya kepada co-host speaker yang bersama pada malam ni, FMD, komiti yang menganjurkan event kita pada malam ni tuan-puan, sekali lagi kita bagi tepukan pada mereka tuan-puan. Tanpa komiti yang betul-betul rumus nak buat event malam ni tuan-puan, dia bukannya tiba-tiba ada tak. Dia ada yang buat posternya, yang uruskan tempatnya, yang uruskan speakernya, MC-nya, macam-macam lah. Terima kasih kepada mereka. Seterusnya kepada para penyimpan emas, tuan-puan yang mempercayai kami di J100 dan 5T. Okey. Alhamdulillah, malam ni saya sangat rasa berbesar hati lah dapat bersama dengan tuan-puan di Kuala Terengganu. Saya tak akan cakap banyak malam ni tuan-puan. Cuma saya nak bercerita sedikit. Kisah bagaimana seorang yang dulunya anak muda umur 25 tahun tuan-puan, tak tahu apa-apa, tak ada ilmu apa-apa, tapi dia kenal seorang guru nama Tuan Muhammad Zulkifli. 10 tahun lepas, 2015, dia kenal Tuan Muhammad Zulkifli. Dia follow apa yang diajar oleh guru dia. Dia buat sama apa yang macam guru dia buat. 10 tahun kemudian dia dah mencapai freedom. Tak kerja pun ada duit. Alhamdulillah. Jadi tuan-puan, saya nak share dengan tuan-puan, bagi siapa yang belum pernah kenal saya ataupun tak kenal, nama saya Ahmad Luqman. Kalau dalam public goal ni biasa sahabat-sahabat kenal saya sebagai Dr. Luqman. Career saya sebagai seorang doktor perubatan. Tadi MC sebut saya dah mengenepikan doktor itu, taklah. Okay. Saya hanya pencen daripada KKM sahaja. Saya dah pencen dah tuan-puan. Tapi saya masih lagi jiwanya seorang doktor. Masih lagi praktis. Cuma tak terikat dengan siapa-siapa. Dalam masa yang sama, saya juga adalah seorang imam di salah sebuah masjid di Seremban. Saya terlibat aktif membangunkan beberapa buah prasekolah. Kalau tuan-puan tahu, PASTI dan juga Sekolah Rendah Islam Seriti. Saya sendiri sebagai salah seorang pengurus di Seremban. Dan saya terlibat aktif dengan beberapa buah NGO. Dan juga saya membangunkan bisnes bersama-sama dengan Public Goal. Jadi tuan-puan, apa yang berlaku? 10 tahun lepas, saya pernah tinggal di sebuah negara selama lebih kurang 6 tahun lebih. Sebuah negara yang sangat besar. Di Mesir. Selama 6 tahun lebih itu tuan-puan, saya menyaksikan kejatuhan sebuah kerajaan. Bukan sekali, tapi 2 kali. Kerajaan Mesir jatuh disebabkan oleh masyarakat pada waktu itu tak tahan dengan kerajaan yang sangat korup, pemerintah yang korup, polis yang korup. Jadi rakyat bangun, jatuhkan kerajaan. Namun dalam masa yang sama, kesannya apa? Ekonomi dia jatuh. Pada waktu itu tuan-puan, bila kerajaan tak ada, polis tak ada, kita jangan minta lah benda ni berlaku di negara kita. Tapi pengalaman saya melihat, bila tak ada kerajaan ni, kita berjalan pergi mana-mana, rasa tak selamat. Sebab apa? Pada waktu itu, bila polis tak ada, hak naik pemaharaja lega pada waktu itu perompak, penyamun, penyangga, pencuri. Jadi antara yang menjadi sasaran pada waktu itu ialah pelajar-pelajar hak belajar situ. Saya, kawan-kawan yang lain, kita tengok
Setiap hari ada hak kena samun, rumah dia kena masuk kompak. Dan penduduk dekat situ terpaksa buat apa? Dia terpaksa buat Roblox sendiri. Nak masuk ke taman-taman perumahan. Orang pakai baju biasa. Macam gini lah pakai baju Melayu. Dia pakai jubah. Tak pakai baju Melayu. Pakai jubah. Pakai baju biasa. Tiba-tiba buat Roblox. Pegang pisau, pegang senapang. Ada hak pegang parang. Kita rasa tengok tu. Rasa agak-agak lah. Kalau jadi tempat kita jalan sikit masuk kampung. Ada orang tahan kat itu, kat jalan nak masuk kampung tu. Kemudian orang tu pakai macam hak saya kabut. Rasa-rasa kan? Rasa suka? Rasa bimbang lah. Padahal kita tahu dia tu menjaga keselamatan kat tempat situ. Tapi kita tetap rasa bimbang. Keadaan macam tu tuan-puan menyebabkan pelabur tak masuk. Tak mari ke negara tu. Dan hasilnya apa? Dia hari demi hari nilai duit kau jatuh. Harga barang makin mahal. Harga perkhidmatan makin mahal. Kami ni tepuk kepala. Sebab apa? Yuran makin mahal. Sebab kita bayar yuran ni pakai US dollar. Pelajar-pelajar medik, perubatan, kita bayar pakai US dollar. Bila bayar pakai US dollar, nilai duit Egyptian pound, duit Mesir ni makin hari makin jatuh. Jadi kami terpaksa bayar duit lebih untuk dapatkan US dollar. Jadi kami pun terasa sekali. Dan pengalaman yang menarik pada waktu tu, bila nak tukar duit, kita pergi ke money changer. Kita nak beli, kita tengok dah dalam internet, nak beli 100 US dollar bersamaan dengan sepatutnya 500 Egyptian pound, 500 ringgit Egypt. Tapi bila kita nak pergi, nak beli, dia tak berjual. Dia kata kalau nak beli juga, kena beli dengan 800 Egyptian pound. Dia mark up. Oh, bila tengok keadaan macam tu, saya balik rumah, termenung sekejap. Tapi sambil-sambil tu fikir, kenapa orang boleh suka hati main hilang duit? Saya mula membaca, saya tengok blog, saya jumpa pada waktu tu, antaranya blog Tuan Muhammad Zulkifli Syafiq. Saya tengok, rupa-rupanya duit yang kita pakai selama ni, dia hanya bernilai disebabkan oleh jaminan kerajaan sahaja. Duit yang kita pakai, kalau tuan-puan tengok di duit kertas masing-masing dia tulis situ. Wang kertas ini sah diberlakukan dengan nilai sekian-sekian. Kalau kertas tu, kerajaan dia cetak coloring, dia buh nombor 20, dia jadi berapa? 20 riyal. Kalau warna hijau, dia cok warna hijau, kemudian dia tulis 50, jadi berapa? 50 riyal. Cuba kalau dia kata duit tu tak ada nilai. Tuan-puan ingat tak dulu kita ada duit shilling, warna coklat ke emasan. Kalau ni tuan-puan ada 1 juta keping, duit Syria tu. Tuan-puan jutawan tak? Banyak duit tu 1 juta. 1 juta keping duit shilling tu. Berapa beg tu kalau nak cukup beg masuk dalam beg. Tuan-puan, depan ni kosong. Kenapa tak ada nilai? Kenapa tak jadi jutawan? Sebab duit tu dah tak ada nilai. Kenapa tak ada nilai? Sebab kerajaan kata duit tu dah tak sah untuk diperlakukan. Jadi tuan-puan bila tengok keadaan macam tu, saya baca apa yang tuan guru saya tulis. Kemudian saya jumpa, rupa-rupanya dulu asalnya duit US dollar ni, dia kertas. Dia dicetak untuk mewakili nilai emas. US dollar 35 bersamaan dengan 1 ounce. Maksud 1 ounce tu lebih kurang 31 gram. Bersamaan dengan 35 US dollar. Dulu sama je. Tak ada naik, tak ada turun. Kekal macam tu. Sampailah tahun 1971, Amerika putuskan hubungan di antara duit dan juga emas, menyebabkan harga emas makin lama makin naik, nilai duit makin lama makin turun. Faham tentang perkara ni tuan-puan, saya jadi risau nak simpan duit. Sebab apa? Sebab duit ni boleh hilang nilai bila-bila masa. Jadi pada waktu tu saya start simpan emas. Tahun 2015. Harga 150 riyal untuk 1 gram. Mahal ke murah 150 1 gram? Mahal zaman tu. Zaman ni murah. Tuan-puan, saya nyesal simpan 150. Saya nyesal sampai lari. Masa mula-mula beli 150 riyal untuk 1 gram tu, saya nyesal dah. Masa beli tu. Sebab apa? Pertama,
Waktu saya mula-mula belajar benda ni, saya terlintas nak baca benda ni. Waktu tu harga emas 120 1 gram. Dalam hati saya fikir mas tu, buat apa beli benda kecil mahal-mahal ni. Jadi tak apa, kita tunggu dulu. Kita tunggu harga tunggu. Sikit lagi tak turun-turun. Last sekali saya beli 150 untuk 1 gram. Menyesal beli tu. Lepas tu tuan-puan, lepas beberapa tahun menyesal tu tak hilang. Makin lama makin tebal, makin lama makin tebal. Dia menyesal lain pula. Dia menyesal kan? Apa dulu tak beli banyak Jadi menyesal gitu. Jadi tuan-puan, orang simpan emas ni dia sentiasa menyesal. Jadi baik kita menyesal beli emas daripada kita menyesal tak beli emas. Tuan-puan, tuan-puan yang hadir pada malam ni saya ucapkan tahniah lah. Sebab apa? Tuan-puan yang hadir pada malam ni, at least tuan-puan akan dapat 2 perkara lah. 2 perkara. Tak banyak pun cukup. 2 perkara ni cukup dah. Pertama, tuan-puan akan dapat ilmu insya-Allah. Okey, pertama tuan-puan akan dapat ilmu. Ilmu ni macam-macam cara lah boleh dapat. Antaranya kita baca buku, kita tengok video, kita tengok live, kita ada seminar macam ni. Kita boleh ilmu. Tapi benda kedua ni, tuan-puan tak akan dapat tempat lain selain kat sini. Apa dia? Circle baru. Kawan-kawan baru. Tuan-puan, saya yakin dan percaya tuan-puan yang hadir ke sini hari ni, dalam hati mesti ada niat. Apa nama seminar kita malam ni? Seminar Kaya dengan Emas. Mesti ada jauh di sudut hati tuan-puan. Tuan-puan nak tahu dan tuan-puan nak. Kalau boleh nak kaya, betul tak? Ke ada orang mari malam ni nak miskin? Cuba angkat tangan, saya nak tengok. Ada ke mari memang niat dia nak mari miskin? Kalau ada, kita tolong amin. Mari belakang kita nak kaya. Kaya tu mulia, tuan-puan. Okey? Tapi masalahnya, tuan-puan, kita nak kaya. Tapi kita banyak berkawan dengan orang yang suka perhabis duit. Suka perhabis biti. Hari-hari duk fikir, duk belek Shopee. Hari-hari duk belek Lazada. Hari-hari duk belek TikTok Shop. Lepas tu dia tanya kita, beli tak lagi benda tu? Duduk tempat kerja. Pergi kerja. Balik kerja macam balik daripada shopping mall. Macam-macam benda bawa. Hari-hari perhabis duit. Sebab apa? Sebab saing kita gitu. Circle kita gitu. Duk cakap tentang perhabis biti. Jadi bila tuan-puan nak mari ke sini malam ni, tuan-puan kenal dengan orang baru, yang mana orang yang duduk dalam ni, dia fikir untuk apa? Pertama, dia nak simpanan dia bertambah. Yang kedua, dia fikir nak tutup hutang. Yang ketiga, dia fikir nak tambah harta. Itu orang yang mari pada malam ni. Dan tuan-puan, tuan-puan cuba tengok kiri kanan tuan-puan. Kalau tuan-puan tengok kiri kanan tu tak pernah kenal sebelum ni. Tak pernah nampak muka dia sebelum ni. Cuba tanya nama dia tuan-puan. Cuba kenal tanya dia bagi mana kerja dia. Boleh jadi orang duduk sebelah tuan-puan tu jutawan sebenarnya. Ya sungguh. Sebab tuan-puan, sifat jutawan, orang banyak duit ni, dia sentiasa rasa dia tak pandai. Dan dia nak jadi lebih pandai. Macam mana nak jadi lebih pandai? Dia akan cari tempat-tempat ilmu. Tempat dia boleh belajar. Itu sifat orang kaya. Orang nak jadi jutawan. Tapi orang biasa-biasa tuan-puan, dia akan sentiasa rasa dia tahu laka. Dia rasa tahu laka. Jadi dia tak ada rasa nak pergi cari ilmu, nak baca buku, nak tengok video-video hak molek-molek. Tak ada. Dia tak mikir gitu. Sebab dia rasa dia tahu laka dah. Jadi tuan-puan, untung hari malam ni tuan-puan dapat kenal orang-orang baru, saing orang baru. Mudah-mudahan dengan circle yang baru ni, dia akan menyebabkan tuan-puan jadi semangat. Nak lebih menyimpan, nak tutup hutang dan nak tambah harta jadi lebih banyak untuk kita buat kerja-kerja kebajikan insya-Allah. Tuan-puan, ini saya nak tunjuk sikit dekat tuan-puan trend sejarah harga emas dekat Malaysia. Tahun 2000 dulu harga RM35 untuk 1 gram. Ni paling tinggi lebih kurang 4-5 hari lepas RM647 untuk 1 gram. Dalam masa 25 tahun. Tuan-puan, dulu saya beli tahun 2015 151 gram, saya rasa ya Allah mahal sungguhlah. Len ni bila tengok harga len ni saya, sampai len ni saya menyesal. Apalah dulu aku bodoh tak beli banyak. Kalau dulu tak nampak benda ni kita beli banyak lalu. Tahun 2015 dulu. Jadi tuan-puan, malam ni saya nak share satu benda dengan tuan-puan.
Sebab hari ni semua orang mari, dia nak tahu macam mana nak kaya dengan emas. Jadi saya nak share, saya bukan nak mengajar, saya nak share dengan tuan-puan satu ilmu hak guru saya bagi tahu, iaitu tentang kekayaan. Sebelum kita cerita macam mana nak kaya dengan emas, kita kena tahu dulu apa maksud kekayaan. Kena tahu maksud kaya itu apa. Takut kita selama ni salah faham maksud kaya tu. Bila salah faham, contohlah kita ingat Johor Bahru tu duduk di Kota Baru. Bunyi baru-baru sama jadi kita naik kenderaan, kita press sampai Kota Baru, padahal nak ke Johor Bahru. Tapi sebab kita tak faham Johor Bahru tu apa dia, kita ingat sama Kota Baru. Sama juga dengan kekayaan, tuan-puan. Bila kita tak faham kekayaan, takut kita kejar benda yang salah. Ramai orang ingat kaya tu kena gaji besar. Ramai orang ingat kaya tu kena kereta besar, rumah besar, pakaian comel-comel semua, fashion cantik-cantik, mahal-mahal. Dia ingat gitu. Dan saya dulu pun ingat gitu. Sebab circle saya, doktor-doktor, tuan-puan. Jadi hari-hari duk bercakap apa dia, hari-hari duk bercakap macam mana nak cepat-cepat naik gaji. Macam mana nak cepat-cepat boleh naik pangkat. Sebab apa? Sebab naik pangkat, pendapatan kau naik. Dia rasa itu kaya. Dia tengok orang lain, seronok orang ni ada kereta besar, seronok orang ni ada rumah besar. Tapi sebenarnya di sebalik tu boleh jadi hanya berpunca daripada hutang semata-mata. Dan itu hanya kemewahan. Kekayaan ni, tuan-puan, guru saya sebut, Tuan Zulkifli Syafi'i sebut, tuan-puan, kekayaan ialah soal berapa lama kita mampu bertahan kalau kita tak ada pendapatan. Berapa lama kita mampu bertahan kalau kita tak ada pendapatan. Itu kekayaan yang sebenar. Tuan-puan, nak kira kekayaan kita, tuan-puan, kita tengok 3 perkara sahaja. Okey, masing-masing boleh kira kekayaan sendiri. Saya share dengan tuan-puan formula ni. Tuan-puan tak perlu masuk kelas ekonomi, tak perlu masuk fakulti ekonomi, masuk U dulu nak faham benda ni. Tak perlu. InsyaAllah tuan-puan semua boleh faham. Okey. Pertama, tuan-puan, kita kena tengok saving. Simpanan kita. Okey, benda pertama kena tengok saving. Hak kita ada. Hak kedua, tuan-puan, nak kira kekayaan, kita kena tengok harta hak kita ada. Yang ketiga, tengok berapa banyak hutang yang kita ada. Okey? Simpanan, harta, hutang. Secara mudahnya tuan-puan, simpanan campur dengan harta yang kita ada, tolak dengan hutang, nilai bersih tu kita panggil apa? Kita panggil net worth. Itulah harta bersih ke ataupun kekayaan yang kita ada. Kalau kita dah bekerja bertahun-tahun, kita dah mula ada simpanan. Simpanan kecemasan ada, kita ada 3 bulan gaji, ada 6 bulan gaji, ada setahun gaji. Itu yang sepatutnya berlaku. Tapi kalau kita dah bekerja bertahun-tahun, simpanan tak ada, harta tak ada, hutang hok makin menimbul setiap tahun, hok ni kena hati-hati tuan. Okey, kalau dah bekerja bertahun-tahun, simpanan tak ada. Bila simpanan tak ada, macam mana nak ada harta? Harta pun tak ada. Hutang makin lama makin naik, makin lama makin naik. Orang macam ni, tuan-puan, apa akan berlaku pada dia? Dia akan bersara dalam keadaan miskin. Tuan-puan, miskin di usia muda tak apa. Tak apa, miskin pada waktu kita muda tak apa. Sebab kita masih ada masa nak berusaha lagi, nak keluar daripada kemiskinan tu. Tapi kalau kita miskin di usia tua, hak ni, tuan-puan, dia adalah penjara kehidupan. Susah dah nak buat benda-benda pada waktu tu. Kalau nak bekerja, bayangkan usia dah masuk 60 tahun, 70 tahun, hutang banyak lagi. Nak bayar pakai apa? Bayar kena pakai PT. PT nak cari mana? Nak kena kerja. Siapa nak ambil kerja pada waktu umur macam tu? Kalau ada orang ambil kerja pun hanya beberapa jenis kerja dan gaji dia tak banyak. Tuan-puan, sebelum ni saya bekerja di hospital. Saya hampir 10 tahun saya bekerja di Jabatan Kecemasan. Saya tengok ramai
antara pesakit kami ialah orang tua yang terpaksa bekerja. Umur dah tua tapi terpaksa bekerja. Sebab apa? Sebab dia tak ada simpanan. Dan dia masih ada banyak hutang. Bila dia terpaksa bekerja, tuan-puan, orang muda jatuh sikit, tak ada masalah. Orang tua jatuh sikit, patah kaki. Bila patah kaki, tuan-puan, terpaksa duduk, tak boleh bangun, berbulan-bulan. Akhir sekali luka dekat belakang. Luka dekat kaki. Sebab dia tak boleh berjalan. Jadi, tuan-puan, miskin di usia tua, ia adalah penjara kehidupan. Tuan-puan, saving biasanya kita saving macam mana? Antaranya orang akan saving dekat tabung haji, ASB, ada yang simpan emas, ada yang simpan, kalau orang berniaga, di fixed deposit. Ini contoh biasa kita saving lah. Okey, harta. Bila kita dah ada saving, daripada saving inilah jadi modal kita untuk membina harta. Contohnya apa? Kita beli rumah. Rumah tu kita boleh buat sewa. Okey, harta ni okey. Harta ni tuan-puan ialah perkara yang menghasilkan duit masuk dalam poket kita. Mudah kata gitu. Harta ialah benda yang menghasilkan duit masuk dalam poket kita. Tuan-puan jangan ingat benda yang tuan-puan ada belaka, ni harta aku belaka. Tak, dah tentu. Rumah kita duduk, dah tentu tu harta kita. Tak. Lagi-lagi kalau tuan-puan kena bayar dekat bank nak duduk rumah tu. Kalau nak tahu dia harta tuan-puan, itu adalah harta ke bukan, dia try macam ni. Try 3 bulan jangan bayar. 3 bulan jangan bayar. Tengok. Bulan ke-4 ke-5 boleh duduk situ lagi tak? Kalau tak boleh, dah kena halal keluar. Tu memang bukan harta kita lah tu. Tu harta bank. Okay? Jadi kena faham. Harta ialah perkara yang menghasilkan pendapatan. Contoh kita sewa, kita beli rumah dengan bank, kita bayar bulan-bulan 500. Kita boleh sewakan dengan market kawasan tu, kita sewakan 1000. Jadi bulan-bulan kita ada lebih berapa? Ada lebih 500. 500 tu masuk dalam poket kita. Itu adalah harta. Dia menghasilkan positif cash flow. Tapi kalaulah kita sewa dengan bank 1000 sebulan bayar. Tapi market dekat kawasan tu, kita boleh buat sewa 500 ya. Jadi 500 lagi nak top up dari mana? Dari poket kita sendiri. Kena buat tubik pula dari poket kita. Jadi kalau kena buat tubik daripada poket kita, itu bukan harta. Itu adalah beban. Jadi beban guru saya kata kena keluarkan daripada kehidupan kita cepat-cepat. Okey, itu contoh harta. Lagi apa dia? Contoh bisnes yang bersistem. Bisnes yang bersistem. Maksudnya, kalau tuan-puan tak ada situ pun bisnes tu boleh berjalan macam biasa. Tuan-puan tak ada situ, bisnes tu tak ada masalah, menghasilkan keuntungan. Tapi kalau tuan-puan tak ada, bisnes tu kena tutup, itu belum jadi bisnes bersistem. Contoh mudahnya tuan-puan, kalau saya doktor, kalau doktor yang buka klinik, ada setengah doktor, dia buka klinik. Dia ingat, okey, dia keluar daripada government, dia buka klinik. Lepas tu, dia ingat dia dah bebas. Dia dah ada bisnes ni. Cuma masalahnya, kalau dia tak ada dekat klinik tu, tak ada doktor, klinik tak boleh run. Pesakit mari tak boleh jumpa doktor. Buat benda pergi klinik tu, dia pergi klinik lain. Jadi tak ada pendapatan. Ataupun kalau dia nak pergi bercuti, klinik tu terpaksa tutup. Jadi tak ada pendapatan. Itu bukan bisnes bersistem. Kalaulah dia tak ada, bisnes tu tetap boleh run. Ada doktor lain boleh cover. Dia tak ada setahun pun bisnes tu tak ada masalah. Boleh berjalan. Itu adalah bisnes yang bersistem. Dan itu adalah harta. Kemudian antara lain apa dia lagi? Ladang, kebun. Yang menghasilkan pendapatan. Jadi ini adalah harta. Hutang. Hutang masing-masing tahulah. Hutang ni apa dia? Contoh. Housing loan. Lagi apa lagi? Kereta, car loan, PTPTN, personal loan, macam-macam lah. Jadi tuan-puan secara mudahnya, kita nak faham kekayaan ni macam mana. Saving, harta dan juga hutang. Kalau kita dah bekerja selama ni, saving kita makin lama makin banyak, makin bulan makin banyak, makin tahun makin banyak, Alhamdulillah. Harta lepas tu makin bertambah. Alhamdulillah. Hutang makin berkurang, makin boleh tutup. Alhamdulillah. Akhir sekali kita akan pencen dalam keadaan kita kaya. Dan tak perlu tunggu umur pencen. Boleh jadi umur 40. Boleh jadi umur 45 dah settle. Jadi tuan-puan,
Itu cara nak kira kekayaan kita. Baik, jadi benda pertama yang paling penting nak start mana tuan-tuan? Start daripada saving. Bermula daripada saving. Cuma masalahnya tuan-tuan, ramai orang tak ada saving. Ini bukan saya cover tuan-tuan. Ini diberitahu oleh Governor Bank Negara. Lebih separuh daripada rakyat Malaysia tak ada simpanan walaupun 1,000 dia. Itu Governor Bank Negara cover. 1,000 ni banyak ke tuan-tuan? Len ni. Kita cerita len ni. 1,000 tak banyak. 1,000 ni, ni dah bulan 10. Bulan 11, bulan 12. Tahun depan masuk sekolah, bulan 1. Anak-anak masuk sekolah, 1,000 cukup. Tak cukup. Seorang anak 1,000 tak cukup. Lepas tu nanti bulan 2 dah puasa, bulan 3 raya. Buat persiapan raya 1,000 cukup ke? Tak cukup. 1,000 tu len ni sikit je. Tapi kenapa ramai orang tak ada walaupun 1,000? Sebab dia berpunca daripada 2 perkara. Masalah kewangan ni tuan-puan, kata guru saya, dia berpunca daripada 2 perkara je. Pertama, dia bekerja bertahun-tahun tapi dia tak ada simpanan. Bekerja bertahun-tahun tapi tak ada simpanan. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-puan, bila dia dah tak ada simpanan, kalau berlaku apa-apa, apa yang dia akan buat untuk dapatkan duit? Dia akan berhutang. Tuan-puan, pertama, bekerja bertahun-tahun tak ada simpanan, tuan-puan jangan ambil benda ni benda yang ringan. Jangan ambil benda ni benda yang ringan. Kalau bekerja bertahun-tahun tapi tak ada simpanan, kena start muhasabah daripada sekarang. Tuan-puan, saya dah tengok ramai orang, bila tak ada duit, akhir sekali, jadi apa-apa pada dia, kena buang keluarga. Sampai tahap kena buang keluarga. Bila saya duduk di hospital tuan-puan, di Jabatan Kecemasan, dekat situ kita tengok macam-macam drama. Macam-macam drama. Kisah-kisah kehidupan yang nyata yang kita tengok dalam TV, belana dekat hospital. Saya ingat satu kisah tuan-puan. Satu hari tu seorang lelaki. Dia ni dah tak boleh nak berjalan dah. Sebab dia kena stroke. Dan dia kena stroke berdarah. Otak dia salur darah pecah. Kemudian bila salur darah pecah, dia jadi stroke. Dia tak boleh bercakap, tak boleh bergerak. Akhir sekali tuan-puan, orang ni kerja bagus. Tapi disebabkan oleh dia kena stroke, tak boleh bekerja, tak ada pendapatan. Dia dijaga oleh isteri dia. Dan bila dia kena stroke, isteri dia bawa dia balik ke rumah mak ayah lelaki tersebut. Maksudnya rumah mentua kepada isteri dia. Buat balik ke sana. Permulaannya, lelaki tu dia adalah duit. Dia simpan sikit je, tak banyak. Dia simpan sangat sedikit. Akhir sekali hanya beberapa bulan sahaja saving dia habis. Bila saving dia habis tuan-puan, keluarga dia dah tak ambuh jaga lelaki tersebut. Dia halah keluar macam tu je. Walaupun darah daging sendiri. Apa yang berlaku? Lelaki tersebut akhir sekali dia dapat jangkitan kuman dekat paru-paru. Dan isteri dia telefon ambulans suruh bawa datang ke hospital. Dekat hospital kita rasa pelik. Kenapa lelaki ni hanya dijaga oleh seorang sahaja dan isteri dia dalam keadaan waktu tu sarap mengandung. Isteri yang sarap mengandung dah 7 bulan. Jaga hanya suami pada waktu tu. Kita pergi tolong, kita tanya dia. Dia cerita satu-satu apa yang berlaku. Jadi tuan-puan, walaupun keluarga molek macam mana sekalipun tuan-puan, sampai satu tahap, kalaulah kita tak bersedia daripada kedudukan kewangan daripada sekarang, boleh jadi pada masa depan, bila kita diuji, simpanan tak ada, duit habis langsung, orang akan buang kita macam tu sahaja. Jadi kena beringat daripada sekarang. Yang kedua tuan-puan, bila tak ada simpanan tadi, orang yang masih lagi boleh berjalan macam kita ni, bila tak ada simpanan, berlaku apa-apa kecemasan, kita akan berhutang, betul? Tuan-puan, kehidupan akan jadi rasa sangat tak seronok bila kita berhutang. Ada orang tuan-puan, dia bangun pagi, dia dah stres dah. Baru celak mata stres dah. Tak ada benda-benda, tak ada baca doa bangun tidur lagi stres dah. Sebab apa? Sebab dia fikir, hari ni nak cari fikir mana nak bayar hutang. Ada sampai tahap macam tu. Dah 30 hari kehidupan dia, dia tak boleh nak senyum. Muka masam sokmo setiap hari. Yelah,
Stres fikir hutang lagi. Dekat tempat kerja dengan bos lagi. Dengan kawan sekerja hak toksik lagi. Dah bila dah macam-macam macam tu, mana nak senyum? 30 hari tak senyum rasa, kecuali 1 hari. Rasa-rasa bila? Itu pun 11 pagi. Hari gaji je dia senyum, itu pun 11 pagi. Sebab apa? Sebab masuk tengah hari tu duit dah kena potong. Tinggal sikit je untuk lagi baki 30 hari. Dan hak lebih menyedihkan tuan-puan, ada orang disapa fikir untuk menamatkan nyawa dia. Disebabkan tak tahan dengan hutang. Penuh 1 hari itu tuan-puan. Waktu kami bekerja di zon merah. Zon kritikal lah kalau di Jabatan Kecemasan. Tiba-tiba mari satu orang ni, dia dibawa oleh ambulans, orang jumpa dia dalam keadaan dia separuh sedar. Separuh sedar ke mana? Orang jumpa dia baru lepas cuba bunuh diri. Dia tengah gantung diri. Mari tu dalam keadaan kat leher dia masih ada lagi kesan tali. Lelaki umur lebih kurang 25 tahun, Melayu Islam. Kita rawat dia, kita tanya dia, buat apa cuba bunuh diri? Kan benda ni tak molek, benda haram. Dia kata, dia dah terlampau stres, dia tak tahu dah nak buat apa. Sebab tu dia pilih jalan untuk bunuh diri. Kita tanya dia, apa benda yang buat dia stres sangat-sangat? Dia bagi tahu, dia dah buat satu kesilapan yang sangat besar. Dia berhutang dengan alu. Tuan-puan, kalau orang berhutang dengan bank, tak bayar, bank buat apa? Bank buat apa? Telefon dia tak hantar surat tu. Bukan, dia tak panggil pergi mahkamah tu, dia telefon. Hari-hari dia telefon tanya bila nak bayar. Surat dia hantar. Lepas dapat surat. Lepas dapat surat. Tuan-puan, kalau orang telefon hari-hari pun dah stres, rasa-rasa Alung buat macam tu ke? Tak, bukan dia telefon, bukan dia hantar surat. Tak. Alung dia mari datang kacau dekat rumah, kacau dekat tempat kerja. Akhir sekali orang tu jadi stres, malu, tak tahu dah nak letak muka mana. Akhir sekali dia ambil keputusan nak bunuh diri. Sebab tu saya kata tadi tuan-puan, kehidupan akan jadi sangat tak seronok bila kita banyak hutang. Dan kita mungkin akan fikir untuk menamatkan nyawa kita sendiri untuk menyelesaikan keadaan tersebut. Jadi tuan-puan dah tahu tentang perkara ni, kena ambil iktibar. Okey? Saya nak share dengan tuan-puan tadi. Kenapa ramai orang tak berjaya menabung walaupun 1,000? Sebab kebanyakan daripada kita menabung guna cara lama. Cara lama macam mana? Pertama, kita menabung dapat gaji, kita akan buat apa tuan-puan? Kita akan belanja. Kita belanja, niat molek dah. Kalau tak apa, nanti akhir sekali, hak lebih tu kita nak simpan. Tak saya buat benda, tak mahu buat benda lain dah, nak simpan. Hak lebih. Tapi tengok-tengok tak ada lebih. Bulan kedua kerja, sama juga begitu. Bulan ketiga kerja, begitu juga. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Dia jadi akhir sekali, jadi tabiat. Tak menabung, dia jadi tabiat. Sedar-sedar apa dia? Sedar-sedar bila ditimpa kecelakaan, pada waktu itu barulah menyesal. Hak kedua tuan-puan, kita menabung guna duit. Masalah kedua, kenapa kita tak berjaya menabung? Sebab kita menabung guna duit. Menabung guna duit ni tuan-puan, kita akan jadi macam mana? Kita menabung 100 sebulan. Masuk bulan kedua 200. Masuk bulan ke-6 600. Masuk bulan ke-7 700. Tapi bulan ke-12 tak ada 1,200. Kenapa tak ada 1,200? Tadi Gubernur Bank Negara bagi tahu dah kan. Separuh rakyat Malaysia tak ada simpanan walaupun 1,000. Kenapa tak ada? Sebab masuk bulan ke-6 ada 600, ada 700, kita dah start fikir dah. Benda apa nak beli ada 600 ni? Nak pergi healing mana ada 600 ni? Nak pergi macam-macam lah, dia dah start fikir bila ada duit. Tak ada duit dia tak fikir pun. Ada duit macam-macam, tiba-tiba rasa benda tu penting, nak pergi sini penting, nak beli tu penting. Tuan-puan, mudah nak faham benda ni tuan-puan. Nak selesaikan benda ni, kita kena buat apa? Kata pakar-pakar kewangan pertama, bila kita nak menabung, dapat gaji, simpan dulu sebahagian, selebihnya baru belanja. Kena buat gitu. Tapi ada pula orang kata, kalau nak simpan duit rasa tak cukup. Ada orang kata gitu. Ada.
Benda ni bukan orang gaji kecil kata, orang gaji besar kata gitu kok. Tuan-puan, saya ada banyak kali dah sebelum ni saya bercerita dengan doktor-doktor junior lah, adik-adik doktor-doktor junior. Baru masuk kerja setengah tahun, ada orang kerja setahun. Bila kita mari cerita dengan dia, kita tanya dia, kerja kan? Okey, beres. Tabungan kan? Kita tanya pasal tabungan. Orangnya masih belum berkahwin lagi. Komitmen tak ada, rumah tak beli lagi. Kereta je baru ada. Tapi kita tanya boleh menabung ke tak? Dia kata tak boleh. Gaji doktor ni alhamdulillah. Gaji doktor hak baru masuk pun lebih kurang dalam 4 ke 5 ribu lah. Lebih kurang 4 ke 5 ribu. Okey lah. Tapi tak boleh menabung. Tanya dia kenapa tak boleh menabung? Dia kata kalau menabung rasa duit tak cukup. Nak beli tu nak beli ni rasa tak cukup. Kita tanya dia pula, habis tu berbulan-bulan selama ni tak menabung rasa cukup tak duit? Rasa dia cakap benda. Tak cukup juga. Dia kata tak cukup. Jadi tuan-puan, dia tak cukup ni sebab kemahuan kita sentiasa besar. Walaupun gaji kecil ke gaji besar, kemahuan kita sentiasa besar. Jadi tuan-puan, suka tak suka, memang kita kena dapat pendapatan, asingkan sebahagian. At least 10%. Asingkan untuk simpanan. Yang kedua, macam mana nak selesaikan masalah tak ada tabungan tadi? Tukar simpanan jangka masa panjang, jangan simpan dalam bentuk duit. Simpan dalam bentuk benda yang kita mudah nak lupakan. Antaranya apa dia? Simpan dalam bentuk emas. Nak mudah faham tuan-puan. Okey, saya nak tunjuk contoh. Ada siapa-siapa bawa 1 dinar? Ada tak? Ada yang bawa 1 dinar? Tak ada ada. Belakang ada bawa 1 dinar. Saya nak pinjam sekejap 1 dinar, boleh? Saya rasa awak depan-depan ni bawa 10 dinar lah. Ni. Okey. Ini contoh 1 dinar. Kalau contoh siapa tak ada lagi simpan 1 dinar, tok aja pegang, tok aja tengok 1 dinar. 1 dinar ni besar ni lah. Bukan hak besar warna hijau ni, dak hak tengah ni. Hak warna kuning. Ni 1 dinar ni. Jangan ingat hak warna hijau ni dak. Hak tengah ni. Kalau awak tumpik daripada kad ni, kalau awak keluar daripada kad ni, dia kecil je. Besar dia besar lebih kurang duit 10 sen. Lebih kurang duit 10 sen. Tuan-puan, tahu tak harga berapa? Hak besar duit 10 sen. Berapa harga hari ni? 2,600. 2,600. Pagi tadi jejak lebih kurang 2,700. Besar lebih kurang duit 10 sen. Tuan-puan, kalaulah ada 1 dinar ni duduk tangan kanan kita, tangan kirinya ada 2,600. 2,500 lah. Tangan kiri ada 2,500. Okey, kita ada 2,500, ada 1 dinar. Kita masuk dalam wallet, masuk dalam handbag, masuk dalam purse. Pergilah berjalan rata-rata, masuk mall, pergi patah, pergi jalan, pergi healing mana-mana, keluar pasar, pergi pasar. Lepas minggu, tuan-puan saya nak tanya. Hak mana habis dulu? Duit 2,500 tadi ke duit 1 dinar? Mana habis dulu? Duit cash habis dulu, betul tak? Sama jawapan belaka. Sebab apa tuan-puan? Sebab dalam fikiran kita, duit untuk apa? Duit untuk belanja. Tapi bila kita tukar kepada emas, benda yang mudah dilupakan ni, kita tak ingat dah, kita tak nampak dah duit 2,500 tu. Kita nampak emas ni comel, lawa, rasa nak simpan lagi. Jadi tuan-puan, itulah disebut oleh pakar kewangan. Kalau nak berjaya dalam menyimpan, yang pertama apa dia? Yang pertama, kita kena asingkan dulu sebahagian daripada pendapatan. Yang kedua, kita kena tukar kepada aset yang mudah untuk kita lupakan. Okey, tuan-puan, sedikit lagi saya nak share dengan tuan-puan. Banyak perkara, letak begini ya. Nanti yang ni. Saya tak boleh letak situ, nanti nak balik saya ambil. Okey, tuan-puan, sikit lagi saya nak share dengan tuan-puan. Banyak perkara yang ajaib akan berlaku dalam kehidupan kita bila kita start menabung dan kita ada tabungan. Saya nak share tuan-puan, antaranya yang pertama, bila kita start menabung, pemikiran kita akan jadi lebih kurang macam pemikiran orang kaya. Orang kaya apa dia tuan-puan? Bila dia dapat keuntungan, dia dapat pendapatan, dia dapat gaji, dia dapat allowance, dia akan simpan sebahagian. Hak lain mau dia belanja.
Kalau orang biasa-biasa, dapat tu dia belanja dulu. Ada lebih baru dia nak simpan. Orang kaya tu, dia akan simpan dulu. Sebab kalau dia simpan tu, dia akan guna untuk jadi modal dia punya harta. Sebab tu dia jadi makin kaya. Yang kedua tuan-puan, bila kita start menabung, kita akan jadi macam mana? Kita akan jadi lebih berfokus dan lebih bersemangat. Sebab apa? Orang menabung biasanya dia akan ada tujuan. Nak pergi haji, nak pergi umrah, nak menabung untuk deposit rumah. Anak muda menabung untuk apa? Nak kahwin. Dulu masa nak kahwin menabung, semangat ke tak? Semangat tidak? Kan? Bila kita ada tujuan, kita akan rasa semangat. Jadi, bila kita start menabung, ada tujuan, kita akan jadi semangat dan bermotivasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-puan, kita akan start berkira-kira. Bila kita menabung, kita akan start kira-kira. Berkira-kira kan? Maksudnya, bila kita nak beli, bila kita nak beli apa-apa barang, kita akan fikir 2-3 kali. Benda ni penting tau nak beli sekarang. Benda ni kalau aku tak beli, boleh hidup tak? Benda ni memang nak kena beli ni juga ke? Kita akan fikir banyak kali. Sebab apa? Sebab kita ada benda yang lebih penting, kita nak menabung. Jadi kita akan fikir 2-3 kali. Benda ni akhir sekali kita fikir tak penting. Biar dulu. Kita akan selamat duit, boleh menabung lebih banyak. Itu hak ketiga. Kita akan lebih berkira-kira. Yang keempat, tuan-puan, akan apa lagi berlaku pada diri kita? Kita akan mula tak suka nak buat hutang. Bila start nabung, kita tak suka nak buat hutang. Sebab apa? Sebab bila berhutang, kita akan mengurangkan kemampuan kita untuk menabung setiap bulan. Sebab sebahagian duit nak kena bayar hutang. Tuan-puan, kalau beli kereta baru, at least kita akan hilang peluang menabung 1,000 sebulan. Paling komat. Walaupun beli kereta biasa-biasa. Saya beli kereta biasa je doktor. Kereta Saga je. Saya beli Myvi je. Bayar 500 je sebulan. Mari mana 1,000. Tuan-puan jangan. Kos beli tu lain. Kos nak bela tu lain pula. Maintenance-nya. Kereta kita ada birthday. Kena hadiah birthday. Tahu tak? Kan ada orang tak tahu kereta ada birthday. Apa birthday? Rotek. Tiap tak tahu. Kena bayar rotek dia. Kereta biasa-biasa pun, at least 1,000 ke 1,500 juga setahun. Kereta baru. Jadi tuan-puan, bila kita tahu tentang perkara ni, kita tak akan suka untuk berhutang. Kita akan hilang kemampuan nak menabung setiap bulan. Dan yang kelima tuan-puan, kita akan jadi kreatif. Kreatif mana? Kita akan mula fikir. Kita menyimpan dah okey. Kita akan fikir macam mana nak cari duit cepat-cepat supaya tadi orang nak nikahnya boleh ada duit nikah cepat. Orang nak pergi haji supaya ada duit pergi haji cepat. Orang nak beli rumah supaya ada duit nak beli rumah cepat. Jadi dia akan mula fikir, aku nak buat overtime. Aku nak buat bisnes kecil-kecil. Aku nak jual itu, nak jual ini. Dia jadi lebih kreatif. Sebab nak cari duit lebih. Tuan-puan, saya nak share antara berlaku dalam kehidupan saya, tuan-puan. 10 tahun lepas, saya tak pandai apa-apa pun tentang ilmu kewangan. Tak tahu benda pun. Tapi Alhamdulillah, saya jumpa guru saya, Tuan Zulkifli Syafi'i. Bila saya nak masuk kerja 10 tahun lepas, Tuan Zulkifli bagi tahu saya 2 pesanan. Dia bagi tahu apa, doktor? Bila doktor start masuk kerja, doktor kena fokus menabung. Dan yang kedua, hidup bawah baras kemampuan. 2 benda je dia pesan. Menabung tu saya faham. Hidup bawah baras kemampuan, masa tu saya tak berapa faham. Tapi saya buat je. Apa yang saya buat pada masa itu, tuan-puan? Menabung, bila dapat gaji, saya kerja sebagai doktor, isteri saya pun kerja sebagai doktor juga. Alhamdulillah, gaji okey bila combine dulu. Jadi kami cuba hidup bawah baras kemampuan. Apa dia hidup bawah baras kemampuan? Kita hidup macam orang yang kalau gaji kita 5,000, kita cuba hidup macam orang gaji 3,000. Belanja macam orang gaji 3,000 je. Lagi 2,000 buat apa? Menabung. Kalau gaji kita 3,000, cuba hidup macam orang gaji 2,000. Itu maksud hidup bawah baras kemampuan. Bukan gaji 3,000, lenjan habis 3,000 tu dah. Lagi sedih gaji 3,000, hidup macam orang gaji 4,000. Mari mana 1,000 lagi? Kad kredit.
Jadi kami telah hidup macam tu. Apa yang kami buat pada waktu tu, kami sewa rumah flat sahaja. Duduk di JB pada waktu tu. Dua-dua kerja doktor tapi duduk rumah flat tingkat 3. Pelik orang masa tu. Jiran-jiran yang tanya, kerja mana? Kerja hospital. Kerja benda, kerja doktor. Doktor mari duduk sini. Orang tanya gitu. Masa tu duduk JB, orang rasa pelik. Tapi kami tak rasa pelik sebab sewa murah. Sewa murah. Kita pun bukan duduk rumah pun. Doktor pelatih. Orang boleh tanya Doktor Amali. Doktor pelatih ni, sebahagian besar kehidupan dia duduk di hospital je. Jadi rumah tu tempat untuk balik tukar baju. Jadi tuan-puan, kami duduk di rumah flat. Kawan-kawan lain semua duduk di taman rumah landed. Okey. Yang kedua, kami pakai kereta second hand. Kereta second hand, kereta biasa, kereta sagar je. Kereta second hand. Sebab apa beli kereta second hand tu? Sebab kami tak mau hutang. Itu je reason dia, tak mau hutang. Tapi sedih juga pakai kereta second hand. Bukan sedih benda tuan-puan. Bukan sedih benda. Ada orang tuan-puan, bila dia tengok kami pakai kereta biasa-biasa tuan-puan, dia kata gini. Dia kata, awak dua orang ni kerja doktor. Pakailah kereta molek sikit. Dia kata gitu. Dia nak bagi nasihat lah. Biar pakai kereta padan dengan status lah, maksud dia gitu. Muncul, saya tak cerita dekat dia saya pakai kereta second hand. Kalau dia tahu saya pakai kereta second hand tuan-puan, lagi banyak nasihat saya rasa dia akan bagi ke saya. Silap-silap macam-macam lah. Jadi itu hak kami buat. Kami hidup di bawah paras kemampuan. Kami hidup dengan satu gaji sahaja. Satu gaji lagi fokus menabung. Menabung. Cukup 2 tahun alhamdulillah kami dah ada beberapa buah rumah. Sebab daripada kami saving tu, kami ada modal, kami beli rumah tu kami sewakan. Cukup 2 tahun kerja tuan-puan, habis tempoh sebagai doktor pelatih, kami diuji dengan satu ujian yang besar. Bagi kami, apa dia? Saya ditugaskan pergi ke Negeri Sembilan. Isteri saya dapat surat kena pergi ke Pahang. Anak ada 2 orang. Sudah. Takkan saya bawa satu, rumah saya bawa satu. Tak boleh. Saya tak boleh fikir macam mana nak hidup PJJ. Saya tak boleh. Jadi akhir sekali kami bincang. Bincang. Isteri saya bagi cadangan. Dia nak berhenti kerja. Dia bagi cadangan. Tapi hak meluluhkan saya. Tuan-puan rasa senang ke nak luluhkan tu? Daripada elok-elok gaji dua-dua molek besar. Tiba-tiba seorang nak berhenti kerja. Rasa mudah ke nak buat keputusan? Rasa payah. Tapi alhamdulillah, saya tak rasa payah, dia rasa mudah. Sebab apa? Sebab kami dah biasa hidup satu gaji. Dan kami dah mula ada beberapa pendapatan daripada rumah sewa. Alhamdulillah. Dan tuan-puan, kami dalam masa yang sama, kami dah start menabung emas. Jadi, bila kami, isteri saya, dia bagi cadangan, saya cop lulus. Cop lulus. Jadi, dia pecah awal. Kemudian, kami pindah ke Seremban sama-sama semua. Dekat Seremban, kami ada satu cita-cita tuan-puan, kami nak duduk dekat rumah bawah pula. Nak duduk rumah landed pula. Sebab dah 2 tahun duduk rumah flat. Tuan-puan, duduk rumah flat ni, balik kerja tengah malam menangis. Sungguh menangis. Rasa-rasa kenapa? Li gosok. Tinggal warga. Tapi benda paling menyedihkan bagi saya tuan-puan ialah tak ada parking. Tak ada parking. Balik rumah flat tengah JB, tengah malam tak ada parking. Ada jauh ujung tu. Dekat-dekat dengan pintu nak masuk flat tu. Rumah kita ujung sekali. Jadi tuan-puan, pagi tu turun, doktor pelatih ni turun pukul 5 pagi lagi, 6 pagi, kadang sebelum subuh lagi dia turun. Bawa anak 2 orang, masuk kereta nak ujung tu, pergi atas rumah pengasuh. Balik pukul 10, pukul 11 malam, parking tak ada lagi, kena parking ujung. Jadi hidup macam tu. Jadi bila dah pindah ke Seremban, kami plan nak cari rumah landed lah. Dan kami ada satu niat masa tu, nak cari rumah kalau boleh dekat dengan masjid. Supaya anak-anak ni ada suasana yang bagus untuk dia membesar. Jadi kami round beberapa taman perumahan dekat Seremban. Kami pusing. Sampai dekat satu taman perumahan ni,
Ejen bagi tahu, dia kata doktor, kalau doktor nak rumah ni, kena lock cepat-cepat. Bayar deposit cepat-cepat. Kalau setuju nak rumah tu. Sebab ramai lagi orang lain nak. Dia kata gitu. Kami rasa pelik. Buat apa? Tak apa, kita tengok dulu. Jadi bila pergi tengok, kami masuk rumah tu, tengok bawah atas dia teka. Tengok okey standard je rumah. Apa ramai sangat nak rumah ni. Kami turun semula ke bawah, pergi belakang. Buka pintu belakang. Buka pintu belakang, kami tengok belakang rumah tu dia ada satu jalan kecil. Sebelah jalan kecil tu ada pagar. Kami tengok pagar tu, di sebalik pagar tu, rupa-rupanya ada apa tuan-puan? Masjid sebelah tu. Rupa-rupanya rumah tu sebelah masjid, dia duduk tengah bandar, dekat tengah hospital, kawasan perumahan yang bagus. Oh, patutlah ramai orang nak. Jadi pada waktu tu, kami bincang-bincang memang terus nak lock rumah tu. Deposit RM30,000 lebih. Jadi kami baru kerja 2 tahun. Nak cekal mana RM30,000 ni. Tapi bila kami tengok balik semula, tengok simpanan kami tengok ada emas. Dan lepas 2 tahun harga dia dah naik dengan sangat banyak. Rupa-rupanya tuan-puan kira-kira balik cukup emas ni. Kalau jual boleh jadi deposit untuk beli rumah tersebut. Cuma masalahnya tuan-puan, perangai penyimpan emas ni. Dia sayang nak jual emas. Itu pula masalah dia, penyakit dia. Jadi tuan-puan, walaupun guru saya kata, kalau dah sampai matlamat untuk jual emas, untuk dah capai tujuan simpan emas, jual je emas tu. Guru saya kata begitu. Tapi dalam hal ni saya terpaksa derhaka. Tak sampai hati nak jual emas tu. Kami ambil emas tu, bawa pergi arah ni, pajak. Dapat duit tu kami jadikan sebagai deposit dan kemudian alhamdulillah kami berjaya lock rumah tersebut. Rumah dapat, emas duduk dalam arah ni tu tuan-puan jangan main-main. Beratus. Beratus emas duduk dalam arah tu. Sungguh baik. Hari-hari dia duduk manggil. Bila nak tepuh aku? Bila nak tepuh aku? Kita teringat semua kalau emas duduk dalam arah tu. Betul tak? Teringat semua. Jadi saya bekerja keras sikit, buat overtime, dapat cari duit lebih sikit, tepuh emas tu. Alhamdulillah, emas dapat, rumah dapat. Beberapa bulan kami duduk rumah tersebut tuan-puan. Saya pergi balik masjid. Satu hari tu orang masjid tanya, doktor, kami nak minta tolong doktor jadi imam dekat sini. Kami bayar allowance sekian-sekian. Allowance tu sama macam saya bayar rumah tersebut. Jadi tuan-puan, sampai sekarang saya jadi imam situ, rumah yang saya duduk sampai sekarang ibarat dibayar oleh allowance masjid tersebut. Jadi tuan-puan, itu di antara alhamdulillah nikmat dan keajaiban yang berlaku dalam kehidupan kami sekeluarga. Sebab dia apa dia tuan-puan? Kami ikut apa yang guru saya sebut peringkat awal daripada awal bekerja, hidup di bawah paras kemampuan, fokus pada menabung. Lepas ni tuan-puan insya-Allah, tuan-puan akan dengar pula kisah-kisah daripada rakan-rakan speaker yang lain. Mereka akan cerita apa keajaiban yang berlaku dalam kehidupan mereka bila mereka mula menabung emas. Akhir saya nak sebut pada tuan-puan, tuan-puan cukup beruntunglah mari hari ini. Kenal dengan public gold. Pertama tuan-puan, kenal dengan public gold, simpan emas dengan public gold, at least tuan-puan yang pertama tuan-puan akan dapat apa? Tuan-puan akan dapat ilmu. Yang pertama tuan-puan dapat ilmu, yang pertama. Tuan-puan nak beli emas dekat mana-mana boleh. Mana-mana boleh nak beli emas. Pergi kedai emas mana-mana boleh. Tapi dengan public gold, tuan-puan beli emas bersama dengan ilmu. Pergi kedai emas biasa, tuan-puan bagi duit kat kedai emas tu, dia bagi tuan-puan emas. Lepas tu, lepas minggu ada ke dia telefon tiba-tiba, Assalamualaikum tuan, saya ni tokek kedai emas tuan beli seminggu lepas. Minggu lepas kita buat seminar, mari Ada gitu? Tak ada tuan-puan. Lepas tuan-puan beli dah habis gitu je lah. Tuan-puan beli dengan public gold, dealer tuan-puan setiap hari bagi ilmu, betul tak? Dalam grup WhatsApp-nya, ajak pergi kelas online-nya, ajak mari seminarnya. Siapa kita dealer ni? Sekejap-sekejap kelas, sekejap-sekejap kelas. Tuan-puan, dia nak tengok tuan-puan kaya. Sebab tu hari-hari dia ajak pergi kelas. Ilmu je yang buatkan kita kaya, bukan emas. Ilmu. Yang pertama, kita dapat ilmu dengan public gold. Hak kedua, kita dapat menabung dengan cara yang sangat mudah. Dengan public gold. Hari ni kita ada gap. Dengan akaun gap ni, RM100 pun kita boleh beli emas. Betul tak? Tengah malam, terbangun daripada tidur, pergi kecil. Tiba-tiba main telefon sekejap. Terbuka aplikasi public gold. Tengok, harga emas molek ni. Nak beli emas, boleh ke tak waktu tu?
Boleh ke 2 pagi, 3 pagi boleh. Kalau nak beli kat kedai emas biasa, kena tunggu pagi esok. Jadi dengan public gold mudah. Lain ni pula ada auto debit gap. Kita boleh menabung set sahaja berapa kita nak sebulan. Nak menabung 200, 500, 1000, auto menabung setiap bulan. Auto gram bertambah setiap bulan. Maksudnya apa? Auto kaya setiap bulan. Makin kaya, makin kaya, makin kaya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-puan menabung dengan public gold sampai satu tahap, tuan-puan akan rasa banyak kelebihan, banyak keajaiban yang berlaku. Pada waktu itu jangan selfish. Jangan rasa nak benda tu seorang diri. Jangan. Share dengan orang lain. Bagi tahu pada orang lain. Upgrade jadi dealer. Upgrade jadi dealer. Share dengan orang lain. Orang lain dapat manfaat. Tuan-puan dapat duit. Kami di G100 dan juga 5G, tuan-puan. Kami sediakan satu program. Tuan-puan boleh join, upgrade jadi dealer. Tuan-puan datang training. Tuan-puan datang belajar. Tuan-puan belajar dengan dealer-dealer yang dah berjaya. Kita sediakan satu program, tuan-puan jadi dealer, datang belajar betul-betul. InsyaAllah tuan-puan boleh guide 1000, boleh bantu 1000 penyimpan emas paling lambat dalam masa 2 tahun. Dalam masa 2 tahun. Kenapa kita letakkan sasaran 1000? Sebab bila tuan-puan bantu 1000 penyimpan emas, income setiap bulan yang public gold bayar paling kurang 5,000 setiap bulan. Paling kurang 5,000. Macam mana boleh dapat 5,000 tu? Okey. Katakanlah seorang penyimpan emas ni dia menabung 1 gram je sebulan. 1 gram ni, ni dah 600 dah. Kita katakan kita ambil separuh lah. Kita ambil 200,5. Katakan kita ambil 200,5. 1000 orang dia menabung 200,5 tukar jadi emas. 200,5 kali 1000 berapa? 250,000. Maksudnya 250,000 duit yang ditukar jadi emas. Tuan-puan bantu orang tukar duit jadi emas. 250,000. Kalau tuan-puan ada 1000 penyimpan emas, public gold bayar paling kurang 2% daripada jumlah ni. Paling kurang. Ni saya sebut benda paling kurang. Paling minima. 2%. Kalau 1% bersamaan dengan 2,500. Kalau 2% berapa? 5,000. Ini kalau orang tu menabung 200,5 je. Kalau dia menabung 1 gram sebulan, sini bukan 5,000, sini dia jadi 12,000. Jadi sebab tu saya kata, ada 1000 penyimpan emas, income tuan-puan paling kurang 5,000. Tapi tu paling kurang lah. Dia boleh pergi jauh lagi daripada tu. Cuma macam mana nak dapatkan benda ni, kami sediakan training. Tuan-puan datang belajar, training dia semua online. Sebulan sekali, seminggu sekali, 6 bulan sekali kita ada pertemuan dealer-dealer satu Asia Tenggara. Yang tu kita buat secara fizikal 6 bulan sekali. Tapi training lain semua online. Tuan-puan datang belajar, buat betul-betul. Biasanya paling lambat dalam masa 2 tahun, tuan-puan akan ada 1000 penyimpan emas. Ada 1000 penyimpan emas, income paling kurang 5,000 sebulan. Orang yang tak payah keluar rumah, duduk rumah ya, tak payah pergi office, tak payah check in, tak payah check out, tak payah ada bos, tak payah kena marah dengan siapa-siapa. Tapi setiap bulan dapat 5,000. Dah macam orang peceng lah. Tak kisah umur dia berapa. Jadi sebab tu ramai tuan-puan dealer public gold ni, dia jadi dealer, akhir sekali dia peceng muda. Sebab apa jadi gitu? Ini antara rahsia ni. Boleh tak tuan-puan dapat kelebihan macam tu? Boleh, sebab tuan-puan dah jadi penyimpan emas di public gold. Nak tahu lebih detail, tuan-puan tanya kepada dealer masing-masing. Yang ajak tuan-puan datang ke sini, insya-Allah dia akan ajar tuan-puan macam mana nak jadi dealer yang berjaya. Jadi saya rasa itu sahaja untuk malam ni. Lepas ni kita akan dengar tuan-puan sedikit sharing daripada rakan-rakan speaker yang lain. Mereka akan ceritakan benda-benda yang tuan-puan akan rasa macam tuan-puan akan dengar lepas ni lah. Benda yang mereka akan ceritakan. Tapi saya nak doakan pada tuan-puan yang hadir pada malam ni, mudah-mudahan insya-Allah tuan-puan yang pertama, tuan-puan akan ada simpanan yang kukuh lepas ni. Tuan-puan akan dapat tutup hutang tuan-puan satu persatu. Tuan-puan akan dapat bina harta dan akhir sekali, saya yakin dan percaya, tuan-puan akan dapat capai financial freedom bersama-sama dengan public gold. InsyaAllah itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.